Bebas kontroversi di Bukit Jalil, pengadil import kata buktikan kebenaran visi pengurusan TMJ. Perlawanan akhir malam tadi menyaksikan satu standard baharu pengadilan dipamerkan di atas padang apabila gandingan pengadil dari kata berjaya meredakan ketegangan tanpa sebarang keputusan yang meragukan. Diketuai oleh Muhammad Ahmad Al-Shamari, kualiti tiupan whistle dan penggunaan kad dilihat sangat matang sehingga menutup ruang untuk peminat mencetuskan perang papan kekunci di media sosial. Impak kelancaran 90 minit perlawanan ini secara tidak langsung menaikkan semula reputasi usulan berpandangan jauh TMJ yang mahukan perlawanan gergasi diadili oleh kepakaran luar. Adakah kejayaan pengadilan import pada malam final ini bakal menjadi titik tolak untuk FAM mengekalkan formula yang sama bagi aksi-aksi panas Liga Malaysia selepas ini? Bagaimana pula dengan rating anda untuk mutu pengadilan malam tadi?